Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di YouTube channel Sunnycraft Boy. Oke, kali ini saya nak buat craft untuk macam dedaunan. Jom kita tengok. Inilah dia. Tapi sebelum saya mulakan tugasan, jangan lupa subscribe YouTube channel Sunnycraft Boy. Oke, jom kita mulakan tugasan. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya nak buat corak daun macam ni. Oke, kita lukis bahagian setempat je, sebelah je. Lepas tu kita potong, baru kita buka jadi macam ni. Oke, so jom kita lukis ni dulu, baru kita potong. Oke, selepas kita dah buat rangka kertas, kita akan lukis dekat sini. Oke, lukis kat sini. Oke, selepas kita lukis jadi macam ni. Yang pangkal-pangkal ni kita akan buang. Oke, tadi saya dah potong dia punya bentuk. Oke, bentuknya. Itu saya dah bor-bor untuk tempat masuk mata jigsaw untuk kita nak buang ini dia. Ini. Oke, jom kita potong. Kita potong semua. Kita tengok. Jadi ambil. Oke, sahabat-sahabat, inilah selepas kita potong. Cumanya kita nak cat lagi. Cat warna apa? Oke, ikuti video ini sampai habis. Oke, sekarang
kita nak screw dulu, nak pasang kaki dia ni. Lurus. Oke, lurus. Oke, sudah siap, sudah semua. Tinggal cat lagi. Oke, ini dia. Kita dah pasang kaki dia. Tinggal nak cat. Lepas tu nak buat stand kaki dia pula. Lepas tu siap. Oke, kita dah selesai dah untuk buat tapak kaki. Apa tu dipanggil tapak kaki daun, untuk daun ni lah. Nah, nanti kalau dah siap, dah keras, tinggal kita nak masuk je dalam lubang ni. Lepas tu settle. Kalau orang kata program kita dah habis, kita boleh cabut balik, simpan. So yang ini boleh letak tepi, yang ni tak adalah rosak. Tapi yang ni belum cat lagi. Oke, nanti kita cat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dulu Kak? Oke, baru dua siap kita cat warna kuning. Oke, ada itu lagi, ada 8 lagi, kita siapkan dulu. Oke sahabat-sahabat, udah siap, udah kita cat, kita jemur ke sini sementara nak tunggu orang tu nak ambil untuk bawa ke sekolah. Oke, kita dah semua dah buat, ada 10 kita siap dengan kaki dia sekali.
Sekarang kita biarkan kat sini untuk jemurkan. Matahari tak kuat. Sementara kita nak tunggu orang tu nak ambil yang ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terimalah persembahan iktibarat daripada kami guru-guru SMK Tengku Negeri Shah khas buat kami. Bermohon sembah, sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Kami di sini ada berhajat, raih persaraan penyata kami.